Ramadan ini jadikan sebagai Ramadan yang benar-benar menutup dendam-dendam yang lama. Karena dendam, dia akan tutup pintu-pintu kekhusyukan. Payah nak khusyuk tu pasal apa? Mungkin ada dendam lama yang kita tak nak berikan kemaafan. Ustazah, saya sakit hati Ustazah dia buat kat saya Ustazah. Ustazah, saya doa dia nanti. Dia merangkak dekat padang mahsyar cari saya. Allah. Ini bahasa orang sombong. Jangan cakap macam tu. Kalau kita silap sebut dulu, minta ampun Allah Ta'ala. Kita duduk nanti di padang mahsyar, puan-puan. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari yang akan dikeluarkan semua di perut bumi. Tengok amal aku. Satu. Datang masjid, ya Allah, Alhamdulillah. Bersalam dengan orang, Alhamdulillah. Tahiyatul masjid, Alhamdulillah. Bersembang dengan orang. Kak Yam nak tahu dah. Inna lillah. Silap dah tu kat situ. Cakap buruk tentang orang. Naik. Tengok kita, ya Allah, apa aku nak bawa masuk syurga ni? Mak terlupa anak dalam kandungan. Tu sebut dalam Quran. Yang rambut hitam jadi putih kerana terlalu takut apa yang nak dipersiapkan. Jadi sebab itu, bila kita tengok yang ini, bahasa orang yang kadang-kadang bukan dia jahat pun, dia hanya terluka. Jadi dia sebut macam tu. Saya nak ajak semua, kalaupun kita terluka, jangan bawa dia, jangan heret sampai akhirat, jangan. Dia urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita, bahagian kita ni, kita maafkan. Pasal apa? Khuzil afwa. Kita maaf itu, Quran kata, ambillah untuk kalian. Kita yang nak rasa tenang ni. Kita yang nak rasa khusyuk dengan semayang. Dia baik-baik kat dia. Tapi Ustazah kadang-kadang sakit hati juga. Tak apa. Memaafkan bukan bermakna kita tak sakit hati. Memaafkan bukan bermakna kita tak boleh terluka. Memaafkan juga kadang-kadang kita rasa kecewa. Aku dah buat baik dah tapi dia buat jahat juga kat aku. Memaafkan bukan bermakna menafikan apa yang kita rasa, tak. Kita maaf tu maknanya apa? Perlahan-lahan kita belajar. Tak apalah. Dia mungkin silap. Allah tahu apa yang paling baik. Allah bagi ujian pada aku. Ini bahagian aku. That's it. Itu yang disebut sebagai maaf. Ustazah, saya maaf. Lupa belum tentu. Kerana kita manusia. Sebab itu ada orang, dia maaf. Tapi dia tak lupa apa yang orang tu buat pada dia. Tak apa. Ambil lah. Tak ada masalah kan. Tapi jangan sampai yang kita tak nak lupa itu menyebabkan berkali-kali kita rasa menderita.